Duro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Duro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Hai, hari ni kita nak unboxing apa ya? BBQ shop. Masya Allah. Jom kita buka, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, menariknya. Jom kita sambung pasang lagi. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya macam dah nak siap kan adik-adik? Apa lagi? Oh, ke atas tu. Bumbung dia kot. Ya Allah, menariknya. Tapi kita belum tampal stiker. Ni stiker dia. Kita tampal ya, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ready to camping. Camping BBQ shop. Yang ni bumbung dia, takut kena hujan kot. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah, dah siap. Menarik sangat. Kan adik-adik kan? Jom kita tengok apa ada dalam plastik tadi. Oh, ini tulang dengan BBQ stiker menu. Apa lagi ada ya? Yang ni kita ada udang. Satu udang. Udang lagi. Kita ada 2 ekor udang. Seterusnya ada ikan. 1 ekor ikan. Tambah 1 ekor ikan. Jadi 2 ekor ikan. Seterusnya kita ada kacang pis. Lagi kita ada apa ya? Oh, kita ada kacang pis lagi. Ada 2 kacang pis. Seterusnya kita ada asparagus. 1 asparagus. Oh, 2 asparagus. Kita ada 2 asparagus. Yang ini kita ada kepingan daging lembu. Menariknya. Yang ini kepingan daging kambing. Siapa suka makan? Saya. Yang ini kita ada kepak ayam. Dan daging wagyu, daging lembu wagyu. Yang ini kita ada cendawan shiitake. Lagi kita ada lada benggala. Seterusnya kita ada sausage. Lagi kita ada, ada sausage lagi. Ada 2 sausage. Kemudian kita ada sos cili. Yang ini sos tomato. Lagi kita ada piring sos. Yang kita ada air minuman. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, jom kita main bakar-bakar. Mula-mula kita masukkan apa ni? Lada benggala. Pandainya adik. Masya Allah. Solehah. Lepas tu pandai. Kemudian kita masukkan cendawan shiitake. Kita letak dekat tepi dulu. Ada daging wagyu lah.
Masya Allah, ni lembut dan cair dalam mulut. Kalau daging wagyu, lembu. Kemudian kita bakar sekali dengan kepak ayam. Kita letak kat tepi. Ramadan ini. Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini jom cipta kisah kita sendiri. Kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Do your class. Tonton percuma sekarang. Ada udang lah. Siapa suka makan udang? Sedap kan udang adik-adik? Alhamdulillah. Kita buat 2 ekor udang. Kita bakar udang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ambil lidi lagi. Kita nak bakar apa ya adik-adik? Ikan. Sedapnya ikan bakar yang segar. Isinya fresh dan manis. Kita letakkan satu lagi ekor ikan. Kemudian kita bakar bersama udang tadi. Ya Allah, sedapnya. Bau pun sedap. Kemudian kita ambil kepingan daging lembu dan daging kambing. Kita letak asparagus dan kacang peas. Kita biarkan seketika ya adik-adik. Bagi masak air, kita letak dekat sisi. Sambil tunggu, kita selawat ya adik-adik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa balik-balikkan makanan kita. Nanti hangus. Yang mana dah masak, jangan lupa angkat. Kemudian kita letakkan di atas dulang. Yang mana dah masak? Ikan. Ikan dah masak. Kita letak atas dulang. Bismillahirrahmanirrahim. Udang pun dah masak tu nampaknya. Kemudian kita letak makanan lain dekat tempat bakar. Yang dah siap kita angkat. Sambil selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat ya adik-adik, masak sambil selawat banyak manfaat kebaikan. Borak-borak juga, jangan lupa angkat makanan. Okey adik-adik, kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini. Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini jom cipta kisah kita sendiri. Kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Do your class. Tonton percuma sekarang.